hari ni kita orang baru lepaskan rama-rama daripada Melaka Butterfly Park. So dari Melaka lah kita orang bawa dia ni datang lepaskan dekat TRX. Kisahnya hari tu kita orang pergi Taman Rama-Rama dan Reptilian Melaka. Panjang nama dia. Selalu orang sebut Taman Rama-Rama je kan. Tapi Rasi tak nak lah sebut macam tu. Nanti orang tertipu. Sebab rupa-rupanya ada macam-macam lagi kat dalam ni. Dan seriously, ini adalah one of animal park yang paling best dekat Malaysia. Lagi best daripada zoo dengan petting zoo yang lain. Tiket pun murah sangat dah. Dewasa baru RM29, kalau kanak-kanak RM25. Lepas tu add on lah ni, makanan untuk haiwan-haiwan kat sana. RM8 je, tapi memang bagi experience yang berbeza. Sampai-sampai je boleh masuk sangkar burung. Bagi makanan terus kat dalam ni. Ini pula kura-kura sulcata. Dia punya besar bukan main-main. Ketiga terbesar dekat dunia tau. Kalau beli feeding pack tu, bolehlah bagi makan dia. Tapi kalau tak nak beli pun tak apalah. Ada juga binatang lain yang korang boleh bagi makan. Tapi yang ni kena ikut session dia. Albino raccoon ni nampak ganas betul. Tapi bila makan, ya Allah, comel je. Kat tempat lain tak ada tau. Dekat Malaysia ada dekat sini je. Nanti ada feeding session, bolehlah korang ambil apple, lepas tu bagi dekat raccoon tu. Paling best, bukannya satu session je untuk kita interact dengan haiwan. Kalau tengok jadual ni, penuh seharian, macam-macam session ada. Ada waktu boleh main dengan ular, boleh main dengan tegu dan macam-macam lagi. Yang paling best, haiwan dekat sini rare. Dia punya interaction activity pun meriah sangat. So tak sama macam zoo dengan petting zoo yang lain. Buaya ni pun korang wajib tengok. Sebab dekat sini je tau, ada American alligator. Ada banyak lagi tempat best. Nanti korang datanglah sendiri. Serius, tempat sangat besar. Ada indoor, ada outdoor, ada insects, reptilia, macam-macam lagi. Kalau rama-rama tu, lagilah. Pameran dia daripada kepompong masa awal hidup tu sampai waktu dia mati memang komplit. Banyak sangat kita belajar. Kalau beli animal feeding pack awal-awal tadi, korang boleh lepaskan rama-rama tau. Tapi lagi best kalau korang beli yang ni. Dalamnya ada kepompong rama-rama, bawa balik rumah, jaga dia. Dalam beberapa hari dia akan jadi rama-rama. Lepas tu kita boleh lepaskan dia dekat mana yang kita suka. Barulah rama-rama ni sentiasa ada dan tak pupus.